Assalamualaikum. Mana Ramadan ni kita besarkan Allah Muhammad sikit. Jadi ada satu kisah tu sampai Jibril datang jumpa Muhammad. Jibril ni kalau datang ke atas dunia, dia akan menyerupai seorang pemuda dalam 30-an, muda-muda. Itu pasal yang masa malaikat sampai nak bagi tahu kaum Lut punya Nabi kan, suruh caw kan. Tempat ni nak dijungkir balik lah, dia kata kan. Lepas subuh kau jalan, dia kata jangan pandang belakang lah, dia kata. Bawa pengikut yang nak ikut kamu. Dia menyerupai seorang lelaki pemuda kan. Itu yang kisah yang kaum Nabi Lut datang serbu rumah Nabi Lut. Nak kan malaikat tu punya cantik, punya smart lah, handsome lah lelaki kan. Malaikat jadi menyerupai manusia tak cantik. Itu sampai Nabi Lut kata, ini puteri aku, kata. Kalau kamu nak berbuat, menikah lah, ambil lah. Sampai macam tu Nabi Lut cakap. Pagi-pagi dia orang belah, habis. Sampai sekarang ada kan kesan-kesan. Orang Islam pula bangga pula pergi. Oh, tanggap gambar lah apa, bangga. Tak tahu apa rasa tu. Tempat tu Allah tak laknat lah tempat tu. Bangga lagi nak pergi lagi, nak minum kopi apa semua, pergi lah. Tak ada. Tu cerita Nabi menyerupai seorang pemuda jumpa Nabi. Dia cakap kat Nabi, wahai Rasulullah, kata, nak aku impitkan gunung Uhud. Dulu kan gunung tu Mekah ni kira dia macam lembah sikit, keliling tu bergunung. Mekah ni macam kat Ipoh ke lebih kurang. Ipoh ni keliling gunung, tak percaya datang. Dah habis lah. Sini dah habis. Area-area dekat belah boleh nampak daripada Ampang dah nampak habis. Tu kalau kita nak pergi Pekan pula, straight tu dah nampak gunung tu, dah kena tarah. Area-area Keledang apa semua, tarah-tarah dah nampak lah. Dah start dah penjarahan semua. Kek pun nak habis sikit lagi lah. Lombong dia orang dah kambul lah. Habis lah Lombong. Sampai Ipoh tak pernah banjir kilat tenggelam kereta. Pepak tu dulu tahun lepas aku ada buat Facebook. Banjir biasa je lah, banjir kilat. Tahun ni kan sampai aku ada kenal lah orang, sampai dia orang sembang apa semua. Habis kereta baru beli. Sampai ada seorang tu, dia tak boleh kata apa, dia malah nak fikir dia. Masa dia kena kereta baru tenggelam habis, dia malah nak fikir lah kan. Tak tahu macam mana mereka lah, insurans ke apa. Tapi itulah benda tu berulang. Orang dah pesan tak perasan ni, tak tahu ni benda tu dah sebut. Orang dah highlight lah, Pepak banjir, Ipoh apa semua. Ipoh ni duk tarah sama dekat Pekan tu dulu kan. Kalau hujan ke apa, tak ada terbalik kemah orang. Mereka tarah. Sekarang ni Pekan kalau angin kan, hujan kan, berapa kali patah kemah orang. Dia dah jadi tak tentu arah angin. Nak aku rapat kan antara gunung-gunung ni, gunung Uhud ni lah dia. Muhammad cakap jangan. Kata Jibril, ngapa Muhammad? Pasal Muhammad Rasulullah dia lebih tahu. Jibril ni malaikat, dia tanya lah, ngapa wahai Rasulullah ni? Sebab dia kata nanti satu hari esok akan ada umat yang kenal aku macam hari ni sahabat-sahabat macam kamu kenal aku, kata Muhammad cakap. Keyakinan Muhammad ni betul kan. Nabi Ibrahim dia dah siap berdoa dah, ya Allah ya Tuhanku,
jadikanlah keturunan aku ni orang-orang yang bertauhid. Keturunan Nabi Ibrahim ni orang-orang bertauhid. Zaman tu lagi Nabi dah doa sampai umat akhir ni, keturunan anak cucu dia tak kira lah, akan ada tauhid ni, takkan habis lah. Maksud dia lah, aku bukan cakap aku faham kan sahabat, aku bukan cakap aku yang hebat tu. Aku cakap Nabi Ibrahim dah ada doa dengan orang-orang ni, kamu tak tahu dia kat mana tu orang tauhid. Pasal Allah memang simpan orang tauhid ni. Nabi Ibrahim, apa dia punya tauhid? Apa dia buat? Kalau siapa yang mengikuti cerita Abraham ni, mana dia tak tebal, habis semua pecah, dia pecah. Sampai dia main dengan orang kafir zaman tu, dia main kan. Kata siapa yang pecah kan ni patung-patung ni? Kata orang marah Ibrahim. Ibrahim kata tu patung yang besar sekali tu. Kata tu kat tangan dia ada kapak. Nabi Ibrahim kat tangan dia ada kapak. Last sekali orang kafir ni sound balik Nabi Ibrahim. Dia kata kamu ni biarlah betul sikit Ibrahim, tu patung tu mana boleh bergerak, macam mana dia boleh? Habis dah tahu tak boleh bergerak ni, kau sembah buat apa? Dia main dengan orang kafir, sengak semua diam. Pasal mereka ni mengaku sampai zaman Muhammad tanya, siapakah yang menurunkan hujan? Allah. Tapi Al-Lata, Al-Uzza tu Tuhan kamu. Sampai hari ni main Allah. Allah ni macam baru ni. Allah, iyalah Allah lah tentu kan. Allah lah bagi dia pun menang. Allah lah tunjukkan perangai politik ni menang kalah tu. Jadi kita tahu semua tu pasembok, rojak pasembok dalam tu. Semburit ada, panjat bini orang ada. Yang ada tak basuh tangan, cium bau burik pun ada. Macam-macam je ni. Dengan rasuahnya, dengan ni makan duit Magnumnya, dengan ni Kembang itu lah, ini lagi Islam Magnum Corporation, mereka ni geng-geng tu juga yang lulus kan. Magnum ni main judi, mereka yang lulus kan. Lepas tu sekarang ni nak haramkan lah, nak itulah. Walau otak lah korang ni. Yang lulus tu koma, lepas tu nak handal. Sebelum lulus tu koma tak ada bincang dulu apa dengan pembangkang apa ke, undi ke, parlimen lah ke. Dah lulus apa semua, barulah sekarang ni haram nak tutup kedai. Orang nak buka kedai nak tutup pula. Udah satu isu pula lagi nak settle, tak habis. Aku, perintahan aku khalifah kan, aku tak tutup judi, aku tak tutup arak, aku tak tutup. Nak minum, nak berjudi. Cukai tu bukan masuk poket individu. Kau pandai. Judi ada cukai, arak ada cukai. Genting ada cukai, ni ada cukai. Dia orang judi bayar cukai, arak minum bayar cukai. Sekarang cukai tu pergi mana? Poket siapa? Kalau pemerintahan Islam, dia akan jatuh ke tangan orang Islam lah. Pasal orang Islam. Jadi orang Islam, duit cukai tu dia akan pusing balik pada rakyat. Tapi masalah yang sekarang ni, duit cukai judi apa semua, arak apa semua, pergi mana? Duit saman hari-hari pergi mana? Majlis. Aku lah, daripada dulu aku lah hantar kereta yang kena retas ni RM30 tu hari-hari. Ingat sehari 1,000 kereta kena. Saman trafik, saman polis, saman JPJ ni 1,000. Juta-juta sehari. Mana duit? Kalau aku agung, aku akan tanya duit-duit ni mana. Pasal ni duit kerajaan. Ibarat macam Umar Khattab punya pemerintahan, ni duit kerajaan. Aku nak menulis pun, ini pen in kerajaan ke, ini pen persendirian. Ini borang ni sign untuk kerajaan ke untuk sign diri. Kalau sign untuk diri, aku tak boleh pakai pen kerajaan. Itu Umar Khattab. Kau macam Goma. Khalid siapa? Khalid PKR kena tendang. Kes dia, jangan pakai duit rakyat nak buat pesta korang. Dia orang nak pakai juga. Kes dia tu, fitnah dia sampai mati tu. Siapa nak jawab dosa tu? Fitnah dia begini. Sampai meninggal orang tu bawa kes tu. Agak-agak korang boleh tidur ke? Korang nak fitnah orang sampai mati. Lepas tu
Dan dia dah kata, saya tak nak pakai duit rakyat. Ini duit parti ni ibarat duit rakyat lah. Duit yang kamu nak function apa semua. Oh marah. Tak suka lah ni. Kampungnya idea lah ni. Khalid ni pemimpin kampung lah. Apa tahu duit nak enjoy lah. Yang ini pula tahan pula. Udah. Daripada zaman PKR tu, berapa ramai pejuang-pejuang tu semua dah lari lah. Baik Cina, baik India, baik Melayu. Habis dah lari lah. Tinggal yang ni, tega-tega tua-tua. Bila dia orang dah dapat jawatan. Tak tahu. Muhammad cakap jangan kamu impitkan gunung tu, nanti akan ada lagi akhir zaman esok akan ada yang kenal aku ni Muhammad. Kata Rasulullah. Macam orang sekarang kenal aku. Maksudnya kenal lah watak Muhammad dia sebenar-benar macam mana orang dia ni. Apa jiwa dia apa akan mengenal. Bukan menyerupai, bukan menyamai, mengenal aku ni. Apa tu Muhammad tu apa? Kamu mengenal Muhammad seperti kamu mengenal anak-anak kamu, kata Allah dalam Quran dia tulis. Jaga Allah tulis. Boleh pula kenal Muhammad macam kenal anak-anak. Apa benda tu? Apa yang Allah suruh kenal tu apa? Kenal muka ke, kenal rupa ke, kenal watak ke, kenal perangai ke, kenal apa, kenal pelajaran dia ke, kenal IQ ke, apa? Jantina ke, kenal apa? Yang itu pun tak habis belajar lagi, pergi belajar ni apa semua ini, kalau dawi lah apa lah semua. Benda simple-simple yang dekat diri pun tak habis belajar lagi. Aku memang banyak diam. Aku pergi main campur orang tauhid ke, orang tasawuf ke, orang tasawuf ke, orang tabligh ke, orang terbalik ke. Apa benda, makrifat ke. Makrifat ke, merempat ke apa, macam-macam geng campur lah. Aku jenis orang pendiam tu. Yang kenal aku tahu aku ni jenis orang pendiam. Tapi jangan tanya pendapat aku. Kalau bagi pendapat aku akan cakap. Tapi bila aku dah cakap aku punya bahagian, mereka ni akan condemn aku. Kau pasal tak sama dengan mereka punya. Bukannya tak sama tu macam mana, lebih advance daripada mereka punya. Kau punya ilmu tu rupanya bawah aku benar. Yang aku ikut korang. Aku bukan pandai, tapi aku pegang basic. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pegang basic. Macam mana dapat basic? Al-Quran. Kamu ada buka Al-Quran, kaji Quran ke apa ke? Tak ada. Bila tak ada benda tu, lepas tu kamu nak hujah tentang agama, aku tak boleh brain. Yuqadi'un Allah. Mereka menipu akan Allah. Wallazina amanu. Dan orang-orang yang telah beriman mereka. Wama yahda'una illa. Wama dan tidak yahda'u. Mereka menipu akan diri-diri. Anfusahum, diri-diri mereka. Wama yashurun, dan tiada mereka sedar. Itu pasal bila semayang, imam baca tu kita boleh faham. As-samawati wal ardh, langit dan bumi, kulli syai'in qadir. Allah kulli syai'in kata. Allah kulli syai'in qadir. Allah tiap-tiap sesuatu, kulli tiap-tiap sesuatu, qadir amat berkuasa. Ada beza, ada peringkat Islam. Sekolah Darjah 1, Darjah 2, Darjah 3, Darjah 4, universiti, profesor, master, MBA, LAMBU, semua macam-macam. Ada step tu. Tadika. Ini jenis tak masuk tadika, tiba-tiba masuk Darjah 1. Ada beza tak? Beza. Orang nak budak tadika masuk Darjah 1, dia dah biasa kawan semua. Ini dah duduk ceruk. Tak masuk tadika. SPM tak ada, apa tak ada, engineer yang ada sekarang. Pasal undang-undang agama pun kamu tak ikut. Contoh traffic light, merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Nak masuk ke, nak apa, break ke, tengok keadaan. Yang itu pun orang tak boleh ikut. Nak sembang ni, undang-undang agama kamu tak boleh buat.
Ibarat kalau kamu sultan, orang salah, kapet salah. Aku polis, bawa kan. Okay. Tak kira lah polis ke tentera ke, okey aku bawa. Ni kapet. Kamu turun nanti, pintu buka, kaki kamu mesti duduk atas kapet. Katalah aku salah. Salah tu dah macam aku dah hina agama aku kerana mak bapak kamu. Aku punya salah. Tapi Allah Muhammad ni hina, kamu tak ada pula orang itu. Itu maksud aku. Faham babi? Yang kamu nak marah aku pasal apa? Aku pertikaikan benda itu je. Ini satu api aku main FSB. Ini satu api apa mau takut. Dia tak direct ke aku, tapi dia masuk. Aku cerita macam ni. Ini satu api apa mau takut, bila-bila pun boleh padam. Marilah kasih padam. Sudah berapa tahun dah. Tak padam ni. Pasal aku bukan buat kerana bangsa aku. Aku bukan buat kerana aku. Aku bukan buat kerana darah aku. Aku bukan buat kerana keturunan aku, bangsa berperang apa ke. Bukan. Aku buat ni kerana Allah. Tak ada siapa nak tolong Allah. Allah tak perlu pertolong. Allah tak perlu pertolongan. Ya, Allah tak perlu pertolongan. Yang diturunkan Nabi, Rasul sampai Nabi 3,013 orang, Rasul 25 orang diangkat tu, Allah tak perlu kan Nabi, Rasul tu. Tak betul. Ini yang cerita dia ujian. Aku bukan nak tolong Allah. Allah tak perlu pertolongan aku pun. Tapi apa yang kamu rasa? Allah Muhammad. Ada yang kuasa, ada yang hamba. Apa kerja yang kuasa tu apa? Apa kerja dia? Apa kehebatan dia? Apa kerja hamba tu apa? Ada satu lagi kisah. Kawan. Dua-dua raja. Orang ni raja belah ni raja belah sini. Kawan. Tiba-tiba raja yang seorang tu belah. Dia tinggalkan pembantu dia naik jadi raja. Hilang tu. Hilang yang raja-raja yang lain, yang kawan-kawan ni raja kawan dengan raja lah. Kerja hilang kawan lah, kerja hilang tak betul. Askar kawan askar, boleh kawan boleh. Biasalah tu, cikgu kawan dengan cikgu biasalah tu. Bomba kawan bomba biasalah. Hilang elektronik, kerja hilang elektronik, hilang buat kereta, kawan orang buat kereta. Tak betul, biasalah tu. Kadang-kadang terjumpa kawan yang lain tu lain cerita. Tapi itu kebiasaan dia. Kalau kamu terbang lori, kamu member kamu geng lori. Pasal aku dulu pun pernah jadi gelandang. Lori, member aku ni tenang. Oh, wow. Tak betul. Jadi raja ni kawan heran. Dia pun bilang. Lepas tu kawan raja ni tanya pembantu yang suruh jaga kerajaan ni apa semua. Pasal dia tinggal terus betul. Apa dia ni kata pembantu dia ni nak pergi, dah jadi zuhud lah orang dia tu. Dia tinggalkan pakaian dia raja dia, pakai pakaian kain-kain suf biasa-biasa. Kain-kain guni apa semua, balut-balut badan ibarat begitu. Dia nak jadi orang yang sufi lah. Kali member ni tak berhati. Member yang raja ni tak berhati. Tulis, cari hantar suruh carikan dia, bagi surat tulis. Kata wahai sahabat, kata kalau ada benda best-best ke apa, bagi tahulah kami kata kan. Kalau sampai kau boleh tinggalkan segala-galanya. Kalau dia pun Islam lah, kalau kau dapat hidayah Allah tu, takkan kau nak makan seorang, kata kawan. Jadi kawan ni pun balas, kata wahai sahabatku, sahabat-sahabatku, kau mampu jadi raja, jadilah. Tapi pastikan tertegaknya Allah ni lah. Macam dulu-dulu lah, kerajaan-kerajaan Islam dulu lah. Ni bukan sekarang ni penjilat banyak lah. Kekal kan. Aku tak mampu nak buat, tapi aku tak hina korang jadi tu. Tapi pastikan amanah yang Allah Ta'ala ni perintah tu kamu tunaikan. Ibarat kamu kaya, tengoklah orang miskin apa. Aku dah tak mampu. Gitu. Jadi kat sini ada pro and kontra antara dua raja ni. Lepas
tu raja yang miskin tu cakap, tapi kalau koma tak boleh nak raja yang bukanlah raja miskin, raja yang dah tinggal kan lagi orang sampai dah tak tahu lagi lepas-lepas tu. Tapi perjanjian tu, kalau koma tak boleh buat kerja, koma dah menyimpang jalan ni, kami ni akan datang balik esok. Turunan kami ni akan datang balik, betul yang koma tu. Aku tak cakap aku cerita kisah dua raja. Cerita kisah dua raja. Nampak? Dia nak jadi raja jadilah. Tapi jangan bila depan orang Melayu muka tu buat macam muka cibai. Kalau depan bangsa asing nak tersengih-sengih perhati pemimpin Melayu. Oh, kalau dengan Melayu kan lain je rupa. Orang ni pun ada ego, orang ni pun ada ego. Tiba-tiba duduk dengan pemimpin India dengan Cina, muka dia pun jadi lain. Muka Melayu ni. Pasal apa? Pasal koma semua dah kena makan. Mereka ni tak ramai. Semua dah kena makan. Pasal dah terlebih makan. Boleh makan, tak ada masalah. Pasal kalau ada kerja urusan apa boleh makan, tapi dah terlebih makan. Bila terlebih, apa benda pun jadi haram. Nasi tu pun kalau lebih-lebih sangat haram. Makan sampai dia ada 1/3 air, 1/3 ni udara. Makanan mau banyak, baru perut tu sihat. Siapa pemimpin UMNO, siapa nama dia yang menang seorang. Orang lain semua kalah, dia hebat orang ni. Apa nama Abang Jo apa nama dia? Johari. Dia kata dulu orang UMNO nak menang PRU, PRN, bawa songkok, bawa batu, bawa kayu. Confirm 2/3. Orang ketawa. Oh. Kenapa dia cakap macam tu? Nak tunjukkan sebenarnya Allah nak tunjuk itulah perbuatan mereka pada orang Melayu zaman hari ni. Orang Melayu bukannya tak cerdik. Orang Melayu ni jenis biarlah. Tak dia lah. Yang lagi satu, aku cerita bab bugis apa semua kan. Betul tak Perak ni melambak bugis apa semua ni. Tiba-tiba masuk komen. Bugis ada kat Indonesia lah. Mana ada bugis dekat Perak apa semua ni. Ada suku lah apalah. Aku minta bahas suku-suku lah. Tak, masalah sekarang kenapa kat konten aku ni kau masuk melambak orang Johor buat konten. Bangsa berperang lah, selempang merah lah, apalah itulah inilah, bugis bangsa perang, bantu sana bantu sini apa semua ni keturunan ni bagus-bagus apa semua. Kenapa kau tak cakap mana ada bugis kat Johor lah, bugis kat Malaysia, apa kau tak cakap depa macam tu? Kenapa kau nak masuk dalam konten aku, kau nak cakap tu? Ada masalah? Korang yang ada masalah bukan aku. Kalau aku nak cakap tak ada kat Perak ke apa ke, aku cerita konteks tertulis dalam sejarah keturunan ni. Dan kamu jangan cakap bugis tu dekat Indonesia ada. Ini Nusantara. Nusantara. Lang Buana. Jangan bodoh, jangan otak sempit. Bila sebut bugis Indonesia, bila sebut Jawa Indonesia, bila sebut ni Indonesia. Ini Nusantara. Mana-mana pun ada. Sampai Australia pun ada Melayu. Kalau nak ikutkan Melayu ni, dekat India melambak Melayu, Tanjung Pengharapan. Dah ada nama Tanjung Pengharapan. Ada orang Melayu claim India tu pasal Tanjung, ada satu tempat nama Tanjung Pengharapan. Ada orang Melayu nak claim India tu semua orang Melayu punya asal. Ada? Tak ada kan? Koma Lembah Bujang jumpa lah Tok Kong kepala batu 3 line sikit udah. Ini semua India punya. Tiba-tiba faham ke? Natang. Ini bukan cerita melampau tak melampau. Apa bangsa pun aku bantai punya. Ini nenek moyang orang mati punya lauta fahai punya mau ikut. Kami ada Quran tu. Tok Kong Queen disarankan cepat pergi ambil grant, pergi apply, pergi apa.
Surau orang Melayu, dia hantar bonzer. Orang Melayu juga, kaki pukul, botak-botak, badan sadar-sadar yang redah sama kampung orang semua. Tanah Cina, bertahun-tahun law ni, dengan menteri-menteri dia pun berdiri kat tepi kebun tu, pegang spanduk. Wah, bukan main lagi. Lagi mau lansi depan aku lagi. Jangan kacau aku. Aku nak cakap apa ke apa, Allah